Ramai orang masih tak sedar ekonomi dunia tengah masuk fasa gelap. Kalau ikut pakar, tahun 2026 mungkin jadi zaman Great Depression versi baru. Ada 8 jenis duit yang kita tak boleh belanja sebarangan sekarang. Sebab silap langkah je, you bukan jatuh miskin. You boleh terus bankrupt. 1. Duit bayar rumah. Jangan ambil loan rumah besar sebab takut harga naik. Kalau income tersekat, terus lemas. 2. Duit saham. Jangan main beli ikut hype. Banyak orang kena scam dalam grup pelaburan. 3. Duit pelaburan tipu. Kalau orang janji, pasti untung. Risiko rendah. Confirm scam. 4. Duit bisnes modal besar. Nak buka kafe, restoran, 60% tutup dalam 2 tahun. Kelima, duit gaya hidup mewah. Beg mahal, kereta baru, semua tu tak bantu you survive bila ekonomi goncang. 6. Duit hutangkan orang. Kawan pinjam, adik minta modal. Kalau tak sanggup hilang duit dan hubungan, jangan beri. 7. Duit tunjuk hebat. Tayang kaya, belanja makan. Last kali, duit habis dan tiada simpanan. Dan ke-8, duit nak kaya cepat. Semua nak jalan pintas. Tapi zaman ni, laju akan jatuh. Slow and steady yang menang. 2026 nanti, yang menang bukan siapa paling bijak, tapi siapa paling bersedia. Ingat, nak kaya nanti, kena survive dulu sekarang.